Cara korang boleh menggunakan empati sebagai pelindung, bukan kelemahan. Sebelum tu kalau korang belum follow, klik link follow tu dapatkan banyak informasi yang menarik. Pertama, baca emosi. Jangan serap semua. Ya, korang boleh rasa orang tu tengah sedih, orang tu tengah marah, orang tu tengah berpura-pura. Tapi empati bukan bermakna korang perlu serap semuanya. Korang boleh tanggung semuanya. Korang nak selamatkan semua orang. Belajar beza apa yang korang faham dan apa yang korang perlu tanggung. Letakkan border sepadanlah hati. Ya, aku boleh rasa lah diorang tu rasa sakit, pedih hati, rasa marah. Aku rasa. Tapi aku tak wajibkan selamatkan semua orang. Okey? Nombor 2. Guna kepekaan korang untuk kenal corak manipulasi. Korang dah tahu, dah hidup bersama dengan orang narsis. So, korang boleh faham tau. Dia orang punya pattern, dia orang punya corak. So, gunakan kepekaan korang untuk kenal corak manipulasi tu. Narsis pandai menggunakan guilt trip, gaslighting, silent treatment, love bombing. Korang dah belajar semua tu. Jadi, empati korang gunakan sebagai radar tau. Tanya diri, adakah dia benar-benar sakit ke? Ataupun dia hanya nak menguasai emosi aku? Bila korang nampak corak dia, korang tak akan jatuh lagi. Nombor 3, pilih diam yang sedar, bukan tunduk dan takut. Empas yang sembuh, dia tak balas dengan jerit. Dia balas dengan senyap dan bijak. Dia undur diri tanpa drama, tapi penuh kekuatan. Tapi itu semuanya korang kena lalui fasa-fasa keperitan, kesengsaraan sebelum korang dapat mengalami situasi berikut. Empati itu adalah anugerah. Jangan kita hilangkan empati kita. Jangan kita keras, kita buang belas kasihan kita. Tapi bila kita disalah guna, dia boleh menjadi jerat. Gunakan empati korang dengan sedar, bukan untuk mengikat pada orang yang tahu ambil empati korang, tapi tak pernah memberi. Saya Rama, penulis buku Buka Topeng Narsis. Klik link bio.